Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, insya-Allah kita sambung kelas kita yang ketiga hari ini, yang last untuk habiskan katakana. Jadi kalau dah habis ni dah, kalau anda kata tengok katakana tu dah boleh baca lah. Untuk hiragana nanti boleh tengok recorded kelas yang akhir cuti sekolah tahun lepas, ada dalam link YouTube yang saya share dalam turut tu. Jadi boleh dah habis hiragana katakana, dah boleh baca dah semua benda kecuali kanji lah. Kanji tu kena belajar hafal lain lah, insyaAllah. Okay. Okay, habis hari ni dah boleh tulis nama sendiri, boleh tengok nanti macam mana nak tulis nama sendiri. Okay. Nanti boleh share juga siapa yang dah mungkin dah boleh tulis ke apa kan, boleh type di ruangan chat juga nak tengok. Saya boleh check lah nanti betul ke salah. Contohnya saya tulis nama sensei. Siapa yang dah ni boleh ni kalau macam sensei kan, jadi macam tu. Cuma ada mungkin ada karakter yang kita belum belajar lagi lah. Siapa yang dah belajar tu boleh nanti try tulis nama sendiri di ruangan chat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita try. Kita sekarang ni dah belajar sampai, tahu kita dah belajar sampai mana? Last kelas kita belajar sampai maaf, sinilah betul. Siapa ni? Anam saya kat baris ni lah sampai ho lah kita dah belajar. Jadi tinggal sikit je lagi yang bawah ni. Hari ni kita akan habiskan, kecuali mak ni kita jarang lah sebenarnya digunakan. Jadi kita akan belajar yang balance ni sikit je lagi untuk habiskan katakana, insyaAllah. Okay, cuba try baca dulu. Okay, ni ada siapa boleh baca? Swiss. いいですね。素晴らしい。はい、じゃあスイス。スイス。OK、次はアイス。いいですね。じゃあアイス。アイス。OK、次はキいいですね。Dia belakang dia panjang. Okay, ski. Last kelas yang saya ada cakap ski kan. Kalau dia pendek je, maksud dia apa? suka. Suka. Okay, bila kata tu hiragana lah, ski. Pendek. Tapi bila panjang katakanlah ni ski. Dia jadi sport ski ni. Okay. Tadi pun ada kalau dalam cerita, kalau tengok video yang saya share tadi, Kimi no Nawa tu, your name tu, orang tu tulis dekat tangan tu kan, patutnya tulis nama yang lelaki tu, tapi dia tulis skida. Saya suka awak macam tu lah. Okay.じゃあ次、これはタクシいいですね。じゃあ皆さん、タクシー。タクシー。いいですね。はい、じゃあ次はー、タイ、いいですね。じゃあタイ。タイ。OK。じゃあ次はねえですね。じゃあ猫。はい。じゃあ次はコーヒpanjang dua panjang ada. じゃあコーヒー。コーヒー。いいですね。次はー、ネクタイ、ネクタイ。ネクタイ。いいですね。ネクタイ素晴らしいです。はい。じゃあ次。大好と、ハート、bacaan dia kita kena ikut bacaan ni. じゃあハート。ハート。はい。じゃあ次。Alamak.
panjang sikit. Susu. Alamak. と、いいですね。はい、じゃあ、ホチキス。ホチキホス。チキス。ホチキス。ホチキス。はい、じゃあ次。タコ。あapa dia? タコ。いいですね。じゃあ、タコ。タコ。タコ. Apa makanan yang popular tu? Takoyaki. Yaki. Takoyaki. Okay. Yaki tu macam grill ke, goreng ke, macam tu lah. Yakisoba, yakiniku, ada pelbagai ada. Takoyaki. Okay. Tako tu octopus. Last one. スイカ。いいですね。素晴らしい。はい、じゃあ、スイカ。Sui. カ。スイカ。スイカ。Okay, ni yang kita dah belajar. Alhamdulillah. Okay, kita sambung hari ni. Ma, mimu, memo. Okay, first. Hai, jadi minasang. Ma. 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 Okay, kita tulis sama-sama dekat ni. Okay, ichi. Ni. Ichi. Tapi kena hati-hati sikit di bawah dia ni. Contoh hari tu kan kita belajar. Kalau yang ni apa dia? Kalau panjang. Betul. Yang ni Okey, ni ada kat sini A. Jadi dia tak panjang. Dia yang ni tu dia pendek je. Ichi ni. Ichi ni. Okey. Dia kalau panjangkan yang tu dia akan jadi confused dengan A. Jadi kena hati-hati. Okey, next. Ja, minasang. Mi. Mi. Mi ni dia direction dia ke sini. Tulis dari atas ke bawah. Ichi ni sang. Ichi ni sang. And then dia slanted lah Dia saya ingat dia bukannya straight ke apa ke. Dia bukannya straight horizontal melentang. Dia ke bawah. Ichi ni sang. Mi. Mi. いいですね。はい、じゃあ次。じゃあ皆さん、ム。Okey, dia tadi kalau ma dia macam ni ma tadi ichi ni. Okey, mu ni ichi ni. Ichi ni. Ichi ni. Dia biasa confuse sikit ma dengan mu. Dia direction dia berbeza. Okey, next one. Me. Okey, me ni senang je. Dia slanted curve ichi ni. Dia bukannya X. Tapi nampak macam X lah dia orang panjang dia berbeza sikit. Ichi ni. Ichi ni. Ichi ni. Yes, nah. The last one. Mo. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Okay. Sang. Yes, nah. Cuma yomimashou. Kita try baca. Okay. Yang ni apa dia? Mi. Good. Okay, ada mi tadi Ja, minasang. Mimi. Mimi ni apa agaknya? Telinga. Pandai. Telinga. Okay, ada orang nama Mimi kadang dia bukannya telinga lah. Itu nama orang lah. Okay, jadi pun Mimi ni telinga. Okay, next one. Momo. Yes, Ja, Momo. Momo ni apa? Peach. Peach, betul. Buah-buahan. Momo. Okay, next one. Yang ni? Memo. 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 Take memo tu memo. Okay. Kota. Okay, next one. Kodawa. Dia dah masuk yang lain sikit yang sebelum ni.
Mo. Ha. Mosuku. Good. Apa dia? Mosuku. Saya Mosuku. Mosku. Mosuku. Maksudnya apa Mosuku? Masjid. Masjid. Betul. Kalau English kan, dia English mosque. Okey, dia Mas. okey, mosque. Mosuku. Okey. Ayat sikit. Me. Me. Mexico. Subarashi. Sekali lagi. Mexico. 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 Okey, rasanya apa dia? Mexico. Good. Okay, negara Mexico tu Hai, dia次は Mas. Masuku. Pandai. Okay, masuk. 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 Masker. Rasanya apa? Mas. Mask. Okay, masuk. Okay, dia kalau katakana ni boleh predict lah apa yang cuba nak apa maksud ayat tu vocab tu. Okay, next. Anime. Yes, anime. Anime. Ada siapa sini minat anime? Ganda. Saya minat minat. Saya Minat minat. anime apa? Demon Slayer. Sangat-sangat. Demon Gundam. Slayer. Lagi Gundam. Gundam. Anime. Enggak. That's nice. Wow. Okay, ada pelbagai lah. Ada Demon Slayer, Attack of Titan, One Piece kan. Okay, pelbagai yang Betul. minat. Okay, next one. Korewa. Nemo. Good. Nemo. 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 Nemo ni apa? Peter. Yang ni pernah tengok tak? Nemo. Nemo. Betul lah. Ingatkan apa tadi? Okay, dia pun memang ni poster dalam orang kata dalam version bahasa Jepun lah. Jadi Nemo. Hai, jadi sikit bang. Tomato. いいですね。トマトじゃあトマト。トマト。トマト。トマトが好きですか？はい。はい。いいですね。素晴らしいです。嫌いですトマト嫌いです。いいですね。好き、suka, 嫌い、tak suka. Benci lah benci. Okay, 嫌い。いいですね。Okay, next kita pergi next Rariru Rero. Okay, Jepun dia tak ada L. Macam contoh Kuala Lumpur, dia tak boleh sebut Kuala Lumpur jadi Kuara. Kuara Lumpur. Okay, Ra. Okay, yang first, okay, Ra Okay, Ichi, Ni. Okay, Ichi, Ni. Okay, hari tu kita belajar huruf ni saja. Kalau tak ada yang atas tu apa dia? Fu. Fu. Okay, kat sini ada fu kan. Okay, tapi dia ada atas satu. Ichi, Ni. Ichi, Ni, Fu. Sebenarnya. Ra. Ra. Jadi segi wa. Ri. Okay, Ri. ni dua je. Ichi. Lepas tu yang kanan tu lagi panjang. Ni. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Okay, yang ni masuk ke dalam sikit. Curve masuk dalam. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Ri. Okay. Next. Minasan. Ru. 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 Okay, first hari tu kita belajar ni. Ni huruf apa? Ingat tak? No. No. Okay, kat sini ada kan? No. Okay, no. Okay, lepas tu belah kanan dia tu tulis. Yang ni re sebenarnya. Okay. Okay, dia jadi macam ni. Okay, first tulis no. Lepas tu tulis re. No, re.
No re. Ichi ni. Ichi ni. Okey, re ni pula yang belah kanan ru je. Ichi. 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 Okey, boleh try tulis. Ini. Re. Keren. Oh, sini. Hai, jat segi last one. Apa dia? Ra ri ru re. Ro. Ro. Okey, ro ni segi 4. Okey. Macam. Ichi macam apa? Di 3. Okey. Sang. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Ro. Ro.いいですね。はい。じゃあちょっと読みましょう。Kita try baca. Yang ni apa? Okey. Hai. Ri. Risu. Good. いいですね。じゃあ皆さん。リス。リス。リス。リス。リスに。リス。Tupai. スクイル。OK。リス。はい。じゃあ次。これはNo. お。ホテル。素晴らしい。いいですね。じゃあ、ホテル。ホテル。ホテル。ホテル。ホテルni apa agaknya? ホテル。ホテルホテル。ホテル。はい。じゃあ次はえメール。ビール。 Sekali lagi. メール。ビール。はい。メールネール。ネール。ネール。ネールni apa agaknya? Itu. Tidur. Tidur tu hiragana. Nemas. Neru. Okey. Apa tu ni? Nail. 僕。kuku Nail. nail. Okey. Nails. Nail. Hai. じゃあ次。これはミルク。ミルク。いいですね。じゃあミルク。ミルク。ミルク。ミルク。Maruku. Susu. ミルク。 Okey. Dia ni. Ni betul packaging ada kat Jepun. Apa tu? Ice cream. Susu. Okey, susu. Okey, susu. Susu. Dia mungkin dia jadikan vanilla flavored milk. Okey, dia tak ada sebut yang belakang ada K ke apa ke, ada jadi milk. Milk. Okey, next one. ミルク。 Rice. ライス。ライ いいですね。じス。ゃあライス。ライス。ライス。ライス。ライスni nasi. 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 Okey, dia ada dalam bahasa Jepun sebagainya. Apa dia dalam bahasa Jepun? Gohan. Gohang. Okey, gohang. Tapi rice pun dia boleh faham lah. Okey, rice mori. Mana nak minta nasi. Orang kata banyak nasi tambah. Okey. Hai, jat sikit. Wah. Hmm. O. Ni. Monorail. Monorail. Okey. Yang ni satu karakter, yang ni satu karakter, yang ni satu karakter. Jadi kena tulis elok-elok sikit lah, dia jarak kan yang ni kan. Jadi baca dia. Okey, sensei. Monorail. いいですね。じゃあ皆さん。モノレール。モノレール。モノレール。モノレール。 Maksud dia apa katnya? Monorail. いいですね。モノレール。Okay, モノレール。モノレール。モノレール。Kalau kat KL ni ada kan. Okay, モノレール。はい。じゃあ次。アメリカ。アメリカ。 Good. アメリカ。はい、じゃあアメリカ。アメリカ。アメリカ。アメリカ。アメリカ。Okay, アメリカ。
はい、次は Freedom. Toru, To- toru, Toruko. 素晴らしい。いいですね。トルはい、じゃあトルコ。 Toruko. Toruko. Toruko, Toruko ni negara mana? Turki. Turki, Okay. Toruko. Hai,次. Oh, ni panjang sikit. Osu, Tora, Li, A, いいですね。素晴らしい。 Osu, Tora, A, はい、いいですね。オーストラリア。 Australia. オーストラリア。 Australia. Okay, negara? Australia, Australia. Australia. Sudah sama Australia, Okay. Saya kalau Asria, Australia, Sorry? kalau Asria, Australia. Australia. Dia ada ra tu tak ada. oh, Okay. Australia. Australia, Okay. Hai, ya次. Yang ni kena tahu. Malaysia. Malaysia, Eh? Malaysia. 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 Okay. Dia Malaysia. pun dia tak sebut Malaysia. Malaysia. Jadi Malaysia. Saya Malaysia. orang Malaysia. Watashi wa Malaysia jin desu. Okay. Dia Malaysia. Okay. Malaysia. Hai. Ni tadi. Ni kalau ni boleh baca dah bawah tu apa dia? Mari. Halim. Halim, Halim, Nama sensei kan. Jadi apa baca dia? Halim, Halim. Harimu. Halim, Okay, dia tak boleh mati kat M kat belakang jadi harimu. Harimu desu. Harimu. Harimu. Okay, last. Okay. Last untuk katakana ni ada 5 karakter last. Okay. First. Korewa? Ya. 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 Okay, ya ni. Ya. Ichi. Ni. Ichi. Ya, Ni. Hai, dozo. Kaite kurasa. Boleh try tulis juga Ichi. Ni. Ichi. Ni. Okay, dia ni tu pun dia slanted lah. Dia bukannya straight ke bawah je. Tapi dia bukannya tegak. Tapi dia slanted. Ya, that's nice. Hai. Ya,次. Hai, ja. You. You. Okay, ni kena hati-hati sikit. Kalau yang ni hari tu kita belajar apa? Who? Ya, ko kat sini Kok. Ko. Okay, kalau yang ni pula? Yo. Betul. Kat sini. Okay, tapi you ni ichi, lepas tu bawah dia keluar ni. Ichi ni. Ichi ni. You. Okay. Hai, ja. Segi wa yo. 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 Ni macam huruf apa terbalik ni? I terbalik. Okay. Ja, ichi ni sang. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Iですね。よ。1 2 3 よ. Macam nombor 3 pun ada juga kan, nombor 3. Okey. Hai, just cuba yomimasho. Cuba try baca. Korewa? Yo. Yuki. Yes, Yuki. Yuki ni Haji. salji. So, that's nice, salji. Hai, just次. Taya. Mochido onegaishimasu. Sekali lagi. Taya, Yes, ja, taya. Taya, Asalnya apa katnya? Tayar, Tire, taya. Okay. Hai, じゃあ次。はい。じゃあ次はWa. wa.
Okey, hari tu kita dah belajar lebih kurang sama. Kalau yang macam ni apa dia? Fu. 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 Okey, fu. Fu. Kalau yang ni pula? U. Betul. Jadi dia tak ada yang kat atas tu je. Sekejap. Ichi, ni. Okey, dia kena hati-hati sikit. Satu lagi yang lebih kurang sama macam dia, apa dia? Yang ni apa dia? Ku. Ku. Okey, kat sini ada ku. Okey, dia dah macam lebih kurang sama je. Tapi yang kena tulis hati-hati sikit lah. Ku. Ni pula wa. Okey, wa. Ichi, ni. Ni. Okey. Wa. The last one. Yang ni. Na. Dia bukan sebut dia nah lah, dia Okey, hari tu kita pernah belajar kan. Ichi kalau tarik dari atas apa dia huruf ni? No. Tu. So. Na. Okey, so kat sini. So. Tapi kalau tak ada titik dia tarik dari atas apa dia? No. 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 Okey. Ni dia titik satu, lepas tu tarik dari bawah ke atas. Ichi, ni. Ichi, ni. Okey, dia tarik dari bawah ke atas. Okay. Okey. Okey, ちょっと読みましょう。これは 日本。いいですね。日本じゃあ皆さん、日本日本。 Nihon. Nihon. Okey, Nihon. untuk perkataan ini dia agak special sikit lah. Kadang-kadang baca N, kadang-kadang baca NG. Kadang-kadang dengar macam bunyi M. Okey, dia bergantung kepada vocab. Okey, Nihon. nanti kalau belajar lama kan Nihon. dia akan beza dapat bezakan. Okey, Nihon ni apa dia? Jepun. Jepun. Okey, kalau bahasa Jepun ni kita panggil apa? Japanese. Nihongo. Japanese lah, Japanese lagi. Nihongo. Nihon Japan. Go tu adalah bahasa. Bahasa Jepun. Nihongo. Ima minasan wa Nihongo benkyou shite masu. Sekarang ni tengah belajar bahasa Jepun. Okey. Hai, jatsugi. Kore wa? Wani. Dah tekan. Ja, wani. 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 Wani ni? Wani. Buaya. Oh, pandai. Buaya. Ada tak kawan nama Wani? Ada. Makcik nama Ada. Ibu saya. nama. Siapa? Nama makcik. Nama Ibu makcik. saya. Masya Allah. Jangan Kami tahu panggil dia buaya buaya. pula nanti. Okey, wani adalah buaya. Okey. Good. Hai, jatsugi. Wakame. Subarashi. Hai, ya, wakame. Wakame. Wakame ni Wakame. rumpai laut. Sejenis makanan lah, sayur. Wakame. Okey, dalam biasa kalau makan udang ke apa ke ada dalam tu miso shiru ke ada wakame. Wakame. Hai, jatsugi. Ri. Ri ke? Eh. Raymond. Yes, ja, Remon. Lemon. Raymond. Remon. Lemon. Lemon ni apa? Lemon. 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 Okey, Lemon. lemon. Hai, Lemon. jatsugi. Jangan. Wa. Wasin. Washi. Wasin. Washing. Is that Washington? Washington. 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 Washington ni? Mereka Washington. Washington, Washington. Washington Amerika tu. Washington. Washington. Washington City. Okay, Washington. Hai. Ya contoh. Yang ni boleh kalau ada buku ke boleh tulis badan. Kita nak belajar parts badan.
Baju dia. parts badan. Okay, first, yang ni apa dia panggil? 口 いいですね。じゃあ皆さん、口。Kuci. 口。口。はい、じゃあ次はメガネメガネ meh. 目 Dia, apa dia? 目 Meh, betul. Meh. いいですね。はい、じゃあ次。Ana Ana Dia panggil Hana. 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 Oh, ada tak anak kawan nama Hana pula? Ada? Ada. Ada? Oh, tadi. Kakak saudara saya. Kakak saudara saya. Okey. Tadi Wani, mak saudara ni kakak saudara pula kan? いいですね。はい、じゃあ次。 Mimi Mimi. Ya, apa dia? Mimi. Mimi. いいですね。Mimi. はい、じゃあ次。Jadi kalau keseluruhan ni dipanggil apa tu? Oh, dah masih ingat lagi? Asama Atama. 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 Okay, boleh try tulis kalau anda kata ni boleh try tulis dekat buku supaya tahulah. Okay, alright, the next one. Okay, ni. Ashi Ashi. 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 Alright, jadi segi. Yang ni sebab tak belajar lagi ten tu, bacaan dia apa dia? Hiza. Hiza. Okay, hiza. Okay, kalau dua-dua ni kita panggil? Hiza. Panggil? Apa dia? Kata Kata. 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 Okay, boleh try lukis orang dekat buku masing-masing tu, lukis orang simple ke apa ke, boleh Orang simple simple. lukis ni. Okay, yang first tadi apa dia yang ni? Kuchi Kuci. Yang ni Kuci. Me me. Yang ni tu kawan Hana. ni Hana. Okay, telinga Mimi Mimi. Kepala Atama Atama. Okay, kalau bahu Kata kata. Kaki Ashi. apa? Ashi. Okay, kalau lutut Hiza. Hiza. Okay. Okay, Hiza. kita ni kejap sensei Hiza. nak share kejap recording. Okay, sorry. Dia takutnya. Okay. Tu untuk bahagian badan. Jadi kita boleh ingat lah. Boleh lah. Kecil, Hana, kata, asyik, sore, esneh. Hai. Okay, tu je lah kot untuk kelas kita. Untuk 3 kali kelas katakana yang untuk musim cuti sekolah kali ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, cuti sekolah next time boleh sambung lagi. Ada nak belajar lagi ke? Nak belajar lain lagi ke? Kata nak belajar nombor. Nak belajar? Nombor. Oh, Nombor okay. benda. Okay, nombor nak. Okay, saya pun lupa nak sediakan private slide kejap Ada. Kata nak belajar nombor Okay, kita dah belajar sampai nombor berapa? Berapa? Ichi, ingat tak? Satu apa? Ichi. Ichi. Segi, next one. Ni Ni. Next one. Sang. Sang. 4. Yok. Yong. Yang. Segi. Ni sang yang. Go Ni sang yogo. Roku. Rokunana. Nana
Nana. Next one. Nana. Kecil. Haji. Hachi. Q. Next. Q. Okay, next. Ju. 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 Okay, Ju. Okay, yang tu basic. Lepas tu dia ulang je. Okay, tapi kita tengok sekejap. Okay, bagi siapa, ada siapa sini yang pernah ke Jepun? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi InsyaAllah Pernah. kalau ada rezeki nanti boleh. Teringin nak pergi. Okay, tak ingin nak pergi Tak pernah lagi InsyaAllah tu. kalau ada rezeki. Nak dakwah, nak dakwah. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okay, ni dia punya orang kata signage lah kalau kat Jepun. Ada dia tulis kanji and then dia tulis Tokyo. alfabet. Okay, ada kalau tak boleh baca kanji boleh baca alfabet tu lah. Ada dua jenis lah. Ni Boleh kalau baca. signage di jalan. Kalau di stesen pula dia tulis macam ni lah. Ada hiragana. Kat atas ni hiragana, kanji and then ada alfabet. Hama. Lepas tu kalau kat ni Yokohama, Higashi Kanagawa. Sakuragicho, Higashi Kanagawa. Okay, dia tulis dua macam ni lah. Okay, kita try practice untuk nombor. Tadi kalau satu apa dia? Ichi. Ichi. Okay, ni dalam hiragana saya tulis dalam hiragana tak tukar. Okay, ichi. Tsugi wa? Ni. Ni. Tsugi wa? San. San. Desu ne. Tsugi wa? Yong. Yang. Yon. Yo. Okay, tsugi wa? Gu. Go. Go. Desu ne. Tsugi wa? Roku. Nuku. Roku. Roku. Tsugi wa? Nana. Nana. いいですね。はい、次は Hachi. Hachi. 8。次は Q. 9。次は Ju. Ju. 10. Okey, jadinya daripada nombor ni dia ulang balik je, dia tengok positioning dia. Kalau ni jadi macam Juichi. good. Dia 10 kan? Okey, 11. Maknanya 10 dulu 1. Jadi sebut 10 dulu apa dia? Ju. 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 1 Ichi. Iki. Ichi. I desu ne. Ja, ju ichi. Kalau ni pula jadi apa? No. Ni Juyong. Okey, dia sebut 2 dulu. 2 apa? Ni. Ni. Niyong. 10 Niyong. Ju. Niyong. 10 dulu 10. Niu Ju. Ju. Niu Lepas tu Ju 4 Yong. Yong. Ni Okey, Ju jadinya Yong. jangan minasan. Ni Ju Yong. Ni Ju Yong. Ni Ju Yong. Ni Ju Yong. Okey. Then next one. Sanjugo. Good. Sebut 3 dulu. 3 apa? Sang. Sang. 10. Sanju. Ju. 5. Ju. Sanjugo. Go. Okey. Sanju go. Sanjugo. Okey. Dia tak ada special macam 11, 12. Dia tak ada. Jadi mudah sikit lah. Jadi dia ulang je. Ju, ichi, ju, ni. Okey. Pehe, pehe. Okey. Okay, next. Kalau yang ni. Goju. Hachi. Subarashi. Okey. Goju hachi. Goju hachi. Goju hachi. Goju Goju Hachi. hachi. Okey, next. Hai. Rokuju. 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 いいですね。素晴らしい。じゃあ、69。 Rokuju. 69。 Rokuju. じゃあ次。 Nanaju. 72. 72。Okey, good. 72。Okey. じゃあ、kita tanya. Aimi さん。Aimi ada kan? Hai. Aimi 何歳ですか? 何歳 ni berapa umur? Juichi desu. 11. いいですね。11。11 letak sai kat belakang. Sai tu umur lah. じゃあ、Mariam さんは何歳ですか? Umur berapa? 10. 10。いいですね。10 tahun。いいですね。じゃあ、Zara さんはZara Aisha。Jiu. 10? Jiu. 10 10。いいですね。じゃあ、アイマンさんは13. 13。いいですね。13歳。いいですね。ズルイザさんは 15. 15. Jauh beza 13 dengan 15 tu 15 歳 15.
Zul is sama. Niju Sambo. Niju eh? Niju Sansai. Niju Sansai. Oh, Niju Paling tua. Sanggok 235 dah tu. Oh, ni Sanggok kalau sebut ni Niju Niju Sanggok. Sansai. Hai, Niju Sansai. Hai, okay desu. Hai, ja Kuromi san wa? Sorry. Jiu. Berapa? Jiu. Ju. Yes, ja Alia san wa? Juku Nana. Eh? Juku Nana. 17ですね。17。17いいですね。ありがとうございます。OK。ada ramai ke 24 nanti kita try ni. Hai. First, okay, ni mungkin dah last class Sensei dah nak introduce lah. Sensei pun tenaga pengajar untuk Japan Dakwah Center ni. Siapa yang mungkin nanti kan nak ada kata pergi Jepun, nak boleh melawat dekat Osaka ke nanti Japan Dakwah Center ni ada dekat Osaka. Dia pusat dakwah lah, satu untuk orang nak revert to Muslim ke pemboleh, and then dia follow up lah lepas pada revert tu dia ada kelas-kelas. Sensei salah seorang tenaga pengajar untuk Japan Dakwah Center ni lah. Boleh try kalau siapa yang ada media sosial tu boleh follow lah, tengok perkembangan aktiviti yang dia buat. Siapa yang nak pergi internship ke, practical ke, nak volunteer ke, boleh contact mereka ataupun boleh terus Sensei juga. Ni kelas Sensei secara online dari Malaysia lah. Okay, Japan Dakwah Center. Boleh try follow. Sensei nak tanya. Ya, saya. Mazhab Jepun adalah Syafi'i, Hambali, Maliki atau satu lagi. Okey, dia sebab kalau dekat Malaysia ni senang, semua orang kata Melayu lah main dia kan. Jadi kita pun ikut mazhab Syafi'i. Tapi Jepun ni negara dia besar and scattered besar. Jadi masjid dia tu pun bergantung kepada siapa yang menguruskan masjid tersebut. Contoh kalau orang Pakistan, dia ikut Pakistan lah. Jadi dia pelbagai. Dia susah nak orang kata satukan dia tu sebab dah berbeza-beza kan. Orang yang uruskan masjid tu berbeza. Jadi nak kata satu yang ikut tu susah sikit lah. Jadi yang Pelbagai cikgu lah ajar kalau kat ni Jepun tu. Okay. Jadi dia macam account zone ni pun saya minta pihak JDC lah untuk sponsor. Ni alhamdulillah Zoom yang kita guna ni pun ditaja lah kan, disponsor oleh Japan Dakwah Center untuk kali ni. Okey. Sensei satu lagi nak kenalkan, Sensei sekarang mengajar di Intel Education College lah. Kalau siapa yang pernah dengar, ajar bahasa Jepun secara full time untuk student-student yang ingin sambung pengajian ke Jepun. Kat sini ni bukan Jepun je lah, ada pelbagai, ada A-level, American Korea program, French program, lepas tu ada diploma juga, ada ACCA Professional Accountancy kan, yang baru dapat SPM kan, contoh ada keluarga ke yang baru dapat result SPM baru ni, siapa yang nak sambung ke overseas ke, kalau yang dapat tajaan tu, yang tu pihak penaja lah yang akan tentukan belajar di mana. Tapi kalau nak belajar secara persendirian pun boleh diterima kat sini. Contoh kalau ada kewangan yang lebih nak belajar sendiri ke kan, pun boleh apply untuk belajar di Intek ni. Ada di Shah Alam Section 17. Kalau ada mungkin sebelum-sebelum ni ke ahli keluarga yang pernah belajar kat sini ke mungkin tahulah. Okay. Sensei dulu belajar di Jepun for 5 years, dapat scholar GPA. Lama ni. Dapat scholar GPA. Jadi kalau anda kata nak tanya pengalaman ke, nak tanya macam mana belajar ke, nanti bolehlah PM di Telegram ke ataupun boleh ni media sosial untuk Intek. Ini media sosial Sensei. Kalau anda kata ada soalan ke nak tengok bagaimana live student kat sini kan, boleh follow lah, saling follow ke, nanti insyaAllah kita stay in contact. Kalau ada program lagi lepas ni ke, kita insyaAllah boleh buat lagi. Okey, tu je kot dari Sensei. Kalau ada soalan lagi ke, nanti orang boleh try tulis nama di grup Telegram lah. Nanti saya check sebab ni dah nak habis dah, kita dah lebih masa dah. Game mungkin boleh onkan kamera, kita ambil gambar last sebelum kita berakhir. Kenangan Okay, kalau ada soalan ke apa nanti boleh contact di Telegram ke ataupun media sosial mana-mana, kita still in contact insyaAllah. Okay, full.
OK。いいですか？大丈夫ですか皆さん。はい、じゃあ、1、2、3。1、2、3。はい、OK です。ありがとうございます。じゃあ皆さん、頑張ってください。InsyaAllah kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minasan, mata. Thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Hai, atau gozaimasu. Arigatou Tulis sensei. nama katakana kat Telegram. Nanti saya cembak. Okay, Sensei. Hai, atau gozaimasu. Bye bye. Mata. Okay, sensei. Hai, atau gozaimasu.